Assalamualaikum guys, welcome to the life of Pim with me Pim. Hari ni kita nak review untuk chapter yang paling latest ni, chapter baru iaitu 1183. Chapter ni bertajuk Good Morning yang merujuk kepada flashback baru Good Morning. Hey, baru je bulan Januari hari tu kita wrap up flashback Z-Back ataupun flashback penceritaan Loki, flashback paling lama dalam sejarah One Piece sebanyak around 19 ke 20 chapter. Itulah Januari hari tu kan, 12 chapter kemudian kita dapat another flashback di dalam arc Elbaf ni. Tapi dia bukanlah benda yang mengejutkan sangat, bukanlah benda macam wow gila, disebabkan kalau korang nak tahu fun fact, Dressrosa arc, dekat Dressrosa arc tu saja ada dekat 10 flashback. Tapi ni flashback yang pendek-pendek lah kan. Flashback pasal Saino Pink, flashback pasal Flamingo, pasal Law, macam-macam lah. Okay, tapi sebelum kita nak sembang pasal flashback baru ni, kita kena layan current story dulu. Sebab ni yang buat aku geram sikit. Sebab current story ni pun tengah sedap, tengah panas, tengah hype. Sebab kita tengah layan Loki versus Imu. Perlawanan di antara Loki dan juga Imu yang belum lagi masuk Luffy. Belum lagi Luffy versus Imu, baru Loki versus Imu. Kan? Mana Luffy? Member tengah makan, tengah cari tenaga as per chapter 1181. Member tengah cepat-cepat aku nak kena makan ni, nak tolong Loki nak lawan. Yang sedihnya, yang parahnya, si Luffy ni baru je habis lawan dengan Gunko Imbu. Itu pun member dah kiok dah lemah dah kan. Itu baru lawan Gunko Imu, belum lawan Imu yang betul lagi. Sebab itulah aku cakap sebelum ni, Luffy ni sebenarnya dia perlukan training. Dia belum cukup power lagi nak guna dia punya Gear 5 ni. Dia punya kuasa Sun God Nika dia ni. Teknik-teknik Gear 5 ni pun mostly tak ada critical damage. Dia tak seperti Gear 4 dan sebelum ni, lebih banyak critical damage. Kan? And cakap pasal Gear 4 ni pun dia lebih kurang macam ni jugalah. Gear 4 dia kan ada limit stamina kan. Lepas tu kena ada cooldown. So Gear 5 ni pun sama lah kan, which is sebenarnya lagi teruk cooldown dia kan. Which is lepas tu Luffy kena makan lebih banyak kan. Kalau tidak memang jadi getah busuk je lah dia ni, memang tak boleh lawan kan. So tu kelemahan yang ada dekat Gear 5. Sebab tu bagi aku Luffy memang perlukan training arc. Tapi yelah, kita dah pas dah cerita pasal training arc ni, nak tak nak Luffy kena lawan Imu lah. Tak macam mana nak lawan, aku pun tak tahu. Kembali semula perlawanan di antara Imu versus Loki ni. Walaupun dekat chapter ni satu teknik je kita dapat tengok kan. Walaupun kita tengah sembang Imu lawan dengan Loki, tapi sebenarnya masing-masing buat satu teknik je. Which is kat sini Loki dia buat teknik yang bernama Ragnar Dwelheim, yang clash pula dengan teknik Imu bernama Blade of Wrathgram untuk dalam chapter ni lah kan. And yang menarik juga, sebelum dia melawan ni, Imu ada sebut satu nama iaitu Dozan. D-O-U-Z-E-N. Si Dozan ni siapa pula? Secara fakta entah, aku memang tak tahu. Ini teka-teki baru yang Oda bagi. Tapi sebelum kita nak cakap pasal Dozan ni, kita kena tengok dialog diorang ni. Dialog diorang ni sangat-sangat menarik. Okay, start daripada page 1 tu, dialog diorang dah menarik. Sebab Imu ada cakap kat sini, Ratnir, mesti selama ni kau tunggu orang yang sesuai, yang boleh lawan aku kan. Lepas tu Ratnir ni dia reply lah macam Koriri ni which is aku tak tahu lah apa benda dia cakap kan, sebab aku tak faham bahasa Tupai. But aku for sure apa yang dia cakap ni, translation ni macam ni betul tu, dah lama aku tunggu. Which is benda ni sangat-sangat menarik untuk aku. Sebab aku sumpah tak faham and tak tahu timeline bila yang Ratnir ni bertemu dengan Imu, ataupun Imu ni bertemu dengan Ratnir. Sebab buat masa ni yang kita tahu, Ratnir ataupun Nighthawk ni, diorang adalah geng ataupun berkait sesama diorang di antara God of War. Which is God of War masa tu sebagai Nighthawk, peneman ni adalah si Ratatosuke. Dan God of War ni pula dia daripada zaman Nika, sebab dia rival kepada Nika. So bila cakap pasal Nika, ini adalah zaman First World. So dia dah jadi pening sikit. So Imu dah wujud kat zaman First World ke? Kan? Sebab yang kita faham selama ni dekat Second World, iaitu zaman Joy Boy, tak ada langsung pun sebut nama Ratnir kan. Tak ada sebut nama Ratnir. And tambah lagi apa yang Jarul cakap sebelum ni, Ratnir ni memang dari dulu menjaga buah Nighthawk. Sebab itulah kita tak nampak ataupun tak jumpa orang yang layak makan buah tu, sebab dia dijaga rapi oleh si Ratatosuke ni ataupun si Ratnir ni. Again, back all the way ke zaman God of War, lepas tu pergi ke zaman Loki,
barulah ada pemakan buah yang baru. Tengah-tengah tu tak ada sebut pasal zaman emo ataupun zaman Joy Boy. So kat sini secara ringkasnya macam nak cakap yang emo ataupun at least entity yang emo bawa ni memang datang daripada First World. Zaman yang kita tahu wujudnya Nick Hawk dan juga Ragnil pada waktu tu. Tapi ni teori lah kan, sebab secara faktanya yang kita tahu memang emo ni cerita dia start dekat Second World lah kan. Tapi sekarang ni kita macam nak ke arah sikit yang ini sebenarnya memang dah wujud daripada zaman First World, sebelum Joy Boy tu lagi. Tapi aku tak nak cakap sangat panjang pasal benda ni sebab memang pening sikit timeline dia. Kita berbalik pasal Dozan tadi. Kat sinilah Imo cakap, okay, Luffy, Loki, korang tak akan jadi askar aku, so korang akan aku hapuskan, sama macam Dozan. So kalau nak berteka-teki, Dozan ni mungkin nama betul Joy Boy kan. So macam dia nak cakap, aku akan hapuskan kau Luffy dan Loki sama macam aku hapuskan Joy Boy. Contoh, okay, sebab ialah Joy Boy tu memang for sure nama panggilan, possible nama betul dia kan. Ataupun mungkin dia nak cakap Dozan ni mungkin adalah raja kepada Ancient Kingdom pada waktu Void Century tu. Ataupun mungkin seperti apa yang aku nampak kat luar sana, orang cakap mungkin D tu adalah Dozan. Okay, nama D tu mungkin itulah Dozan kan. Ni kita main petik-petik je lah kan, main petik je for fun. And then selain daripada fight antara Loki dan juga Imo tadi, kalau kita pergi pula dekat Western Village, diorang masih tengah huru-hara dengan kemunculan Zaza. Sanji pun baru nak sampai and benda ni habis macam tu je lah, tergantung. So tak tahulah apa cerita dia, apa Sanji boleh buat, bla bla bla. Sebab apa, kenapa tergantung? Sebab sekarang ni geng Straw Hat tengah rancak borak dengan Brook pasal Gunko. So Brook pun macam mulalah bercerita tentang history Gunko yang akhirnya membawa kita kepada pengenalan negara baru dekat West Blue, negara pembuat alatan muzik bernama Esperia, yang mengingat aku kepada Elysia, negara yang dikenali sebagai Island of Music. Ni daripada cerita One Piece film rap. Okay, now flashback ni ada bagi info yang menarik disebabkan dia adalah berkenaan 70 tahun lepas. Dia lebih lama daripada flashback apa dia, untuk timeline lah, dia lebih lama daripada flashback Z-Back ataupun flashback Loki sebelum ni lah kan. And so masa ni Brook umur dia 20, Gunko atau nama sebenar dia Puteri Shuri baru 7 tahun. Okay, now korang ingat tak dulu chapter 506 masa dekat Sabaody Arc, Brook ada cakap dia ingat nama Roger ni, and zaman tu Roger cuma seorang rookie. Ini disebabkan Roger juga lahir pada 77 tahun yang lepas. Okey, maksudnya kalau ikut timeline pada waktu flashback ni, Brook umur 20 tahun, Roger masa ni baru umur 7 tahun. Faham tak timeline dia? Sebab ada orang duk buat teori cakap, oh patutlah Brook cakap dulu dia Roger ni rookie je, sebab Brook ni time ni Brook ni power gila bla bla kan. Ya Allah, kena fahamkan dulu timeline. Okey, kena tengok umur masing-masing. Atau aku cakap tadi, umur Brook waktu tu 20, Roger tu 7. Sebab mesti ramai lupa yang umur Brook ni sebenarnya sekarang ni kalau dia masih hidup, which is dia, aku tahu orang macam nak cakap kan, tapi kalau dia masih hidup normal, umur dia dah 90. Lepas tu, yang dia ingat pasal Roger sebagai rookie ni disebabkan masa Brook yang dah join Rumba Pirates. Brook sebab masa Brook join Rumba Pirates and then lepas tu dia mati kan, umur dia masa tu 38. So kalau umur Brook 38, umur Roger berapa? 25. So memang rookie lah. Lepas tu bila pula nama Roger dia naik? Umur 33, which is lepas Brook mati. Umur 33 ni, which is kita boleh tengok daripada sudut timeline, 44 tahun yang lepas, masa ni dia first clash dengan Garp. So time tu lah, masa tu Roger memang dah dikenali sebagai rookie yang famous, tapi waktu tu lah nama dia start naik. Okay, dan sebab tu lah aku buat slide timeline ni. Kat sini lah cara aku rujuk nak check balik. Senang nak faham. So kalau korang nak buat teori ke, korang nak double confirm apa-apa benda timeline ke benda, boleh singgah ke slide yang kita orang dah buat ni. Free je masuk, tak ada bayar apa-apa. Senang nak faham timeline. So tak ada lah keluar teori yang pelik-pelik. Okay, back to Brook. Time ni dia dah jadi battle convoy leader kepada King Riven. Okay, and time ni Brook dah memang famous, dah jadi star. Bukan star sebagai seorang artis, sebagai artis dia belum famous lagi, tapi star disebabkan
teknik ataupun skill pedang dia. And dalam masa yang sama ada lagi seorang yang famous, iaitu Queen kepada Esperia Kingdom ni, iaitu Queen Candle, yang juga merupakan bekas Captain Battle Convoy. Okey, ada dua title kat sini. Brooke dia hanyalah leader kepada Battle Convoy, tapi Queen Candle ni adalah bekas captain. So maksudnya ada captain yang lain. So mungkin nanti kita akan dapat tengok macam mana Brooke naik jadi captain, and dan sebagainya lah. Sebab okay, senang cakap, kita kena siap sedia lah. Okay, sebab kita nak layan flashback Brooke ni, macam-macam benda yang kita akan dapat. Contohnya yang penting lah, kita akan dapat tengok apa jadi dengan Kingdom of Esperia. Sebab tu lah dekat dalam situ narrator tu ada cakap waktu ni Kingdom of Esperia tengah aman. So nanti mesti ada waktu yang tidak aman. Sebab yelah, kita juga nanti akan dapat tengok macam mana Shuri and the gang nak gerak pergi ke Marijua. Dalam masa sama, Shuri pergi bunuh pula bapak dia secara tiba-tiba. And then entah macam mana Shuri ni pula boleh jadi family kepada Celestial Dragon, iaitu male family. Dan apa juga akan jadi kepada Queen Candle, dan apa juga akan jadi kepada Brooke, macam mana dia menjadi pirate dan sebagainya. So banyaklah penceritaan yang ada kat dalam flashback ni nanti. So korang rasa berapa lama flashback Brooke ni? Komen kat bawah. Itu je untuk review chapter kali ni. Okay, thank you guys for watching. See you guys on the next video. Bye.